So setiap candle ni dia mewakili sebulan. Okay, sebab kita letak pada time frame monthly. Setiap pelabur dia akan menjadikan indeks utama US ini sebagai indikator untuk membuat keputusan sama ada nak beli ataupun jual. Jadi apakah indeks utama ini? Jom saya kongsikan kepada anda. Sebelum anda sambung tengok video ni, saya nak bagi tahu kepada anda, bagi yang belum lagi ada akaun CDS dan juga akaun trading, anda boleh kontak saya. Saya bantu anda untuk buka akaun ni, untuk anda mulakan pelaburan saham di Bursa Malaysia dan juga global market. Jadi jom sama-sama kita melabur pada tempat betul dan patuh syariah. Pelabur saham akan menjadikan indeks-indeks di US ini sebagai satu indikator untuk membuat keputusan sama ada nak beli ataupun nak menjual pegangan saham mereka. Jadi indeks yang pertama yang kita panggil sebagai Dow Jones. Indeks Dow Jones adalah salah satu indeks pasaran saham yang tertua dan paling terkenal di dunia. Ia merangkumi 30 syarikat gergasi ataupun syarikat yang besar yang berpangkalan di USA. Dan ia dianggap sebagai prestasi ekonomi keseluruhan yang ditunjukkan melalui indeks Dow Jones ini. Jadi antara saham-saham yang terlibat di dalam indeks Dow Jones ini seperti Apple, Microsoft, Coca-Cola dan lain-lain. Jadi ini antara indeks yang menjadi rujukan para pelabur. Apakah indeks yang seterusnya di dalam US yang menjadi petunjuk kepada pelabur-pelabur di dunia? Indeks seterusnya yang menjadi petunjuk pada para pelabur iaitu indeks S&P 500. Indeks S&P 500 ini adalah saham-saham 500 yang di bawah indeks tersebut. Ia merangkumi saham-saham teknologi dan juga saham-saham di bawah indeks NYSE. Indeks seterusnya iaitu indeks NYSE, New York Stock Exchange. Apakah syarikat-syarikat yang di bawah indeks ini? Pelbagai sektor, dari segi sektor tenaga, sektor pengguna, energi dan pelbagai. Jadi ini juga menjadi petunjuk kepada para pelabur untuk membuat decision sama ada nak masuk market ataupun keluar market. Indeks yang terakhir yang ingin saya kongsikan iaitu indeks Nasdaq, iaitu indeks yang merangkumi syarikat-syarikat yang berkaitan teknologi. Jadi ini juga menjadi petunjuk pada para pelabur untuk melihat saham-saham teknologi yang ada sebagai petunjuk untuk mereka untuk membuat keputusan beli ataupun jual saham-saham yang berkaitan dengan teknologi. Antara syarikat-syarikat yang ada di bawah Nasdaq ini adalah Tesla, Apple dan pelbagai. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda macam mana untuk kita tengok chart indeks tersebut. Jadi saya menggunakan TradingView. So kita pergi dekat bahagian sini. Okay, ni saya dah jadikan favorite lah indeks di bawah kolom indeks yang saya buat. Okay, ni kita boleh custom. And saya tekan Dow Jones. Saya tekan Dow Jones. So ini adalah indeks Dow Jones. Kalau kita tengok yang mana baru-baru ni, okay, Trump mengumumkan tarif kepada negara-negara yang terlibat. So automatik itu adalah satu pertanda yang tak baiklah kepada negara-negara yang diberikan tarif tersebut. Jadi apa yang terjadi kepada indeks Dow Jones, dia drop. Kalau anda lihat di sini nampak, okay, dia buat gap down. Okay, yang mana pengumuman tarif daripada Trump. So kalau kita tengok secara keseluruhan, kita tengok dekat sini, kita boleh setting, kita boleh adjust lah. Itu adalah 1 month iaitu monthly. So Dow Jones sebenarnya berada di dalam keadaan yang meningkat naik lah. Yang mana itu adalah permainan daripada kapitalis. Dan apa yang kita nak tengok tuan-tuan adalah seterusnya indeks S&P 500, okay, kat bawah ni, nombor 3 ni. Kalau kita tengok monthly pun masih berada di dalam keadaan yang strong uptrend. Okay. Seterusnya kita nak tengok apa pula? Kita nak tengok Nasdaq, iaitu saham-saham yang berkaitan dengan teknologi berada di dalam indeks ini. Okay, kita nak tengok still uptrend, alright, still uptrend.
Seterusnya kita nak tengok New York Stock Exchange still uptrend. So kalau kita tengok daripada time frame monthly maksudnya monthly ni setiap candle, ni kita panggil candle lah. Ni kita panggil candle lah ni. Ni kita panggil candle. So setiap candle ni dia mewakili sebulan. Okay, sebab kita letak pada time frame monthly. So kalau kita tengok secara keseluruhan di sini still strong uptrend. Maksudnya kalau berlaku strong uptrend ni, indeks tersebut adalah dalam keadaan ada tekanan belian. Secara mudah, dalam bahasa mudah, kalau naik maksudnya ada tekanan belian, kalau turun ada tekanan jualan. So itu saja caranya. Jadi ini sangat-sangat peluang kepada orang Malaysia khususnya untuk buka akaun CDS secepatnya. Okay, boleh kontak saya dengan cepat untuk kita mulakan pembelajaran dan ambil peluang di dalam setiap pergerakan market ni. Inilah 4 indeks yang menjadi rujukan kepada para pelabur di dunia sebelum menganalisa sesuatu instrumen pelaburan saham. Dan kepada rakan-rakan di luar sana yang masih lagi melabur pada tempat yang salah, saya nak menyeru dan mengajak anda untuk buka akaun bersama saya. Saya akan bantu anda untuk buka akaun yang betul dan patuh syariah yang regulated di bawah SC dan juga Bursa Malaysia. Jadi kontak saya akan bimbing anda dan kita ada kelas bimbingan yang berterusan. Jadi semoga video ini memberi manfaat kepada semuanya. Jangan lupa untuk manfaatkan video ini, tekan button share supaya rakan-rakan kita di luar sana mengetahui perkongsian kita dalam konten ini.